Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasul amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kita raikan, kita kasih, yang kita hormati Murabbi Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS dan juga merupakan Murabbi kepada kita semua yang akan menyampaikan kupasan kuliah tafsir surah Ar-Rum yang dinanti-nantikan oleh kita semua pada petang ini, yang diraikan yang berhormat Fadil Ustaz Afnan selaku Ketua Pemuda PAS Malaysia, Fadil Ustaz Hanif Naib Ketua Pemuda PAS Malaysia, tidak selupakan saf pimpinan Pemuda PAS yang hadir pada hari ini, kepada Datuk Ustaz Azam Esko Kerajaan Negeri Kedah, Fadil Ustaz Sri Mak Daud selaku Esko Raja Kelantan yang hadir pada petang ini untuk bersamakan hadiran Tuan Guru, dan kepada seluruh pimpinan, kepada seluruh para hadirin, para tetamu, para muslimin muslimat sekalian. Jadi sekalian, sebelum itu saya dimaklumkan oleh pihak Rustia untuk yang berada di belakang itu boleh hadir tampil ke depan lagi, kerana di depan ini masih lagi banyak ruang kosong. Tengok di belakang sana, sesahabat kita penuh di depan pintu itu. Tuan-tuan boleh nganjak ke depan. Di depan ini masih lagi ada ruang kosong, depan sesahabat kita, depan kursi kuning ini boleh juga diisi. Sebab tengok ada terlalu padat di belakang, dan supaya keadaan lebih selesa, dan di tengah-tengah ni pun boleh tuan-tuan duduk untuk mendapatkan ruang yang terbaik bagi mendengar kupasan tafsir pada Tuan Guru kita, insya-Allah. Dan keduanya saya dimaklumkan oleh Rustia supaya memaklumkan pada slide ini juga pada slide ini akan berjalan kutipan derma kali terakhir sebelum kita mengakhiri Ijtima' Tarawih kita pada hari ini, untuk kita menampung kos-kos perjalanan Ijtima' Tarawih kita ini, dan ia memerlukan kos yang agak tinggi, dan saya mohon merayu kepada semua yang hadir pada hari ini, sebelum habis kuliah Tok Guru pada petang ini, sesamalah kita memberikan sebanyak semangat yang masih ada di poket tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan kepada program ini, dan mudah Allah kira sebagai satu amal soleh yang besar di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi mohon kepada pihak Rustia untuk boleh berjalan dalam masa yang ada ini untuk kita kutip derma ataupun buat kutipan derma kepada hadirat yang hadir pada petang ini. Hadirin sekalian, kita akan terus memulakan kuliah kita. Sebelum itu saya akan mukadimah terdahulu secara ringkas. Hadirin sekalian, kitab pembuku yang ada di tangan tuan-tuan inilah hasil daripada kuliah yang telah pun disampaikan oleh Tuan Guru Presiden kita di Masjid Rusila kurang lebih 48 tahun. Bermula tahun 1976 hinggalah ke tahun 2024. Daripada kuliah tersebut tuan-tuan telah pun 2 kali pusingan ataupun 2 kali khatam 30 juzuk Quran dalam kuliah tersebut, dan terkini sedang pusingan ketiga di Masjid Tok Guru dikupas tentang tafsir ini. Dan hari ini tuan-tuan, kita beruntung sekali lagi setiap saban tahun Tuan Guru Presiden, ayahanda kita, Murabbi kita hadir bersama dengan kita anak-anak muda ini bagi menyampaikan ilmu yang penting kepada kita semua berkenaan dengan tafsir yang telah pun dikupas oleh Tuan Guru di Masjid Rusila, yang telah pun dikumpulkan dalam satu kumpulan yang disebut sebagai Tafsir At-Tibyan. Dan untuk makluman hadirin sekalian, tafsir ini juga telah dihantar kepada pihak JAKIM untuk semakan. Dan doakanlah, insya-Allah, mudah-mudahan doakan sebanyak mungkin dalam makluman yang diberikan kepada kami, insya-Allah mudah-mudahan tahun hadapan kita dapat komplit 30 juzuk tafsir Quran ini dengan sempurna yang akan diluluskan oleh JAKIM, dan kemudian insya-Allah kita akan hantar kepada KDN dan kita akan gunakan sebagai rujukan utama kita di negara ini, insya-Allah. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua memahami sebanyak latar belakang tafsir ini, dan pada hari ini kita akan mendengar dengan lebih lanjut kupasan tafsir surah Ar-Rum ini yang membicarakan tentang apa yang berlaku di zaman Nabi dan di zaman kini, dan pandangan-pandangan Al-Quran dan kupasan Tuan Guru berkenaan politik hari ini juga masa depan, insya-Allah. Maka tanpa membuang masa, marilah sesama kita berikan tumpuan kepada Ahli Murabbi Tuan Guru untuk menyampaikan kupasan tafsir surah Ar-Rum. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin.
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Alif Lam Mim. Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali. Setelah kalah, mereka akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada Allah dikembalikan segala urusan sebelum berlaku dan setelah berlaku. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan hanya Dia Maha berkuasa lagi Maha mengasihani. Demikianlah dijanjikan Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Ayat 1 hingga 6 sahaja. Yang berhormat pengurusi majlis, yang berhormat Ketua Dewan Pemuda, Naib-Naib, Timbalan Naib-Naib, semua pimpinan Dewan Pemuda, pimpinan pusat yang hadir, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, hadirin hadirat, muslim muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Surah termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah ketika Nabi SAW menghadapi ujian yang getir, tekanan dari musuh-musuh Islam. Kebiasaan surah Makkiyah ini memberi penekanan dalam aspek akhirat untuk menguatkan iman orang-orang yang beriman, menginsafkan diri mereka sendiri, membina diri untuk berjuang bagi menegakkan Islam yang disampaikan kepada seluruh manusia. Kerana kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, berbeza Rasul-Rasul sebelumnya diutuskan untuk kaumnya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Muhammad Nabi akhir zaman diutuskan untuk seluruh dunia. Maka dikurniakan keistimewaan yang banyak, sehingga begitu kelahirannya disebut oleh nabi-nabi yang terdahulu. Disebut dalam kitab suci berbagai-bagai agama oleh prama-prama dan ahli nujum yang boleh mencuri rahsia langit sebelum mereka dihalang untuk mendapat rahsia langit. Selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akidah yang berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat
bahawa kehidupan di atas dunia ini adalah ujian daripada Allah. Bukan sahaja bagi diri manusia, bahkan bagi negara dan masyarakat. Firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang berada di dalam tangan kekuasaannya kerajaan. Allah Ta'ala punya kerajaan yang besar, yang hebat. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia menjadikan kamu kehidupan dunia untuk menguji kamu. Dan Allah itu maha berkuasa, maha perkasa lagi maha pengampun. Firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhanku yang memiliki kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabutkan kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Hanya ditanam dalam genggamanmu sahaja yang terbaik, wahai Tuhan. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Sabda Nabi SAW, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-dina illa liman ahab. Wa man a'tahu Allah ad-dina faqad ahab. Allah Ta'ala membahagikan kalangan kamu, perangai-perangai kamu, sebagaimana dia membahagikan rezeki-rezeki kamu. Allah mengurniakan dunia dan kemewahannya kepada sesiapa yang dia kasih dan yang dia tak kasih, yang dia murka. Allah Ta'ala tidak memberi agama petunjuk Islam melainkan kepada orang yang dia kasih. Barang siapa yang Allah beri kepadanya agama, petunjuk Islam, menandakan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan harta benda dia beri pada mereka yang beriman. Seperti Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain. Dia beri pada yang kafir, Qarun dan sebagainya. Kerajaan diberi pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam, Dzulqarnain, raja yang beriman yang adil. Dia beri juga kepada Namrud, Firaun, kaum Ad, kaum Samud yang paling zalim dalam sejarah manusia. Menjadikan kerajaan itu pasang surut, rebah bangun, jatuh hilang dan timbul, silih berganti. Tujuannya untuk menguji manusia. Kita diperintah supaya tetap bersama dengan Islam. Sama ada rebah bangun, timbul tenggelam, mesti bersama dengan Islam, tak berganjak dengan Islam, mesti beristiqamah. Sultan Rom memberi perhatian isu antarabangsa. Allah Ta'ala memuji orang Islam kerana mengambil perhatian terhadap isu antarabangsa. Di masa itu berlaku perang antara dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Tiba-tiba Rom menang, Parsi dikalahkan. Oleh kerana Rom ahli kitab, penganut Kristian. Parsi penganut agama Majusi, syirik, menyebabkan orang-orang musyrikin Mekah memerli orang Islam. Perli orang Islam. Orang Islam merasa sedih dan duka cita. Walaupun ahli kitab itu
Kafir juga. Tapi kan dia ahli kitab. Kita juga ada kitab Al-Quran. Pengikut Nabi walaupun seleweng. Tapi dipermain-mainkan oleh orang musyrikin Mekah. Lihat Allah Ta'ala menangkan penganut agama Majusi yang musyrik. Macam kami orang Islam sedih. Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Rom dikalahkan di tempat yang dekat dengan sempadan negeri mereka oleh Parsi. Tidak selama-lamanya Rom akan menang pada akhirnya. Lalu orang Islam menyatakan kemenangan Parsi tidak lama. Akan tiba masanya orang Islam, orang Rom akan menang. Orang Parsi kata, orang musyrikin kata tidak. Harga sampai peringkat mereka bertaruh. Berjudi. Masa itu belum lagi diharamkan judi. Judi tak diharamkan. Macam sekarang bertaruh main bola. Pasukan mana menang, mana menang. Itu sudah ada zaman dulu. Mereka bertaruh. Sayyidina Abu Bakar juga bertaruh. Mengatakan bahawa Parsi akan kalah, Rom akan menang. Bertaruh, Tuhan kata tak sampai 10 tahun. Abu Bakar meletakkan tempoh yang pendek sangat. Bersapa tempoh tu tak berlaku. Rom menang. Sedihlah dia. Sedih. Bid'ah sinin, antara 2 tahun hingga 9 tahun. Tempoh yang Allah Ta'ala beri akan berlaku. Sepatutnya mereka berkata insya-Allah. Insya-Allah akan tiba masanya. Jangan gopoh sangat. Tetapi kerana gelojoh, gopoh, percaya sangat pada janji Allah, memang percayalah bahawa Rom akan menang bila-bila masa saja. Mereka sedih. Akhirnya tibalah masanya Parsi dikalahkan. Apa yang penting ialah strategi politik antarabangsa. Dalam antarabangsa international relation, Islam memberi perhatian dalam masalah antarabangsa. Dilihat musuh yang lebih kejam dan musuh yang lebih ringan kekejamannya. Dibezakan. Kerana Majusi lebih kejam daripada Kristian ahli kitab. Bahkan apabila Nabi menghantar surat kepada Raja Parsi dan Raja Rom. Beza dua-dua raja ni. Nabi hantar surat kepada Raja Parsi. Utusan Nabi yang bawa surat itu dihina. Dikoyoknya surat Nabi. Raja Parsi. Ganah. Dikoyoknya surat Nabi. Lalu Nabi bersabda, akan dia koyok kerajaan dia. Akan tiba kerajaan dia akan dikoyok. Ada pun Raja Rom, bila terima surat, dia panggil orang Mekah yang berniaga di Syam. Syam ialah ibu negara Rom Timur, Bizantin. Rom ada dua, ada Rom Itali, ada Rom Timur, Bizantin. Bizantin ni mazhab Ortodok. Yang Itali mazhab Katolik. Kristian dengan Kristian, dua-duanya. Dimaksud ni ialah Rom Timur. Kebetulan yang dipanggil ialah Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Pemimpin musyrikin Quraisy. Yang memimpin perang Uhud menentang Nabi. Mertua Nabi. Anak dia Hindun binti Abi Sufyan jadi isteri Nabi. Dia musuh Nabi. Cuma Abu Sufyan ni dia jenis orang berniaga, dia tak ambil tahu seksa orang Islam ke cindah orang Islam, dia tak ambil tahu hal ni. Dia sibuk dengan berniaga saja. Sebab kita orang dah juga macam tu. Ada orang yang sibuk berniaga je, dia tak ada orang Islam, ke berniaga dia je. Ini asalnya sikap Abu Sufyan. Raja Rom panggil Abu Sufyan. Tanya Abu Sufyan, betul ke ada orang di Mekah mengaku jadi Nabi? Kata Abu Sufyan, betul, ada.
Ada, betul. Dia mengaku jadi Nabi. Dia bawa ajaran apa? Dia ajak supaya mengesahkan Tuhan. Menolak syirik. Meninggalkan perkara yang keji. Zina, bunuh orang, makan bangkai dan sebagainya. Ajaran dia. Siapa yang ramai ikut dia? Kata Abu Sufyan, yang ramai ikut dia orang muda-muda. Orang muda-muda yang ramai ikut dia. Orang muda-muda yang mentah. Itu ramai ikut dia. Dan orang miskin yang ramai ikut dia. Lalu dia kata, haulai atba'ur rusul. Mereka itulah pengikut rasul-rasul zaman dahulu, kata Raja Rom. Bila dia cakap begitu, menyebabkan padri-padri dia bising. Bimbang takut raja dia masuk Islam. Bimbang takut raja masuk Islam. Akhirnya, raja mengatakan sebenarnya aku tak ikut Islam. Tetap dengan agama asal. Aku nak tengok kamu saja. Walaupun demikian, utusan Nabi dilayan dengan baik. Kerana menjadi adat masyarakat antarabangsa masa itu, melayan utusan, melayan mewakili kerajaan, termasuk kerajaan yang bermusuh. Parsi tak begitu, keras. Tindakannya sangat keras. Rom, tindakan dia mengikut ahli kitab. Lembut. Namun dengan kedua-duanya memusuh Islam. Allah Ta'ala jadikan tiba-tiba orang Parsi lebih awal masuk Islam daripada orang Rom. Berlaku apabila Raja Parsi menugaskan gubernur dari Yaman, Bazan. Gubernur dari Bazan. Supaya menyelidik siapa Muhammad ni. Bazan pun pergi ke Madinah. Dia tengok Nabi. Dia siap. Dia masuk Islam, bro. Bazan ni. Gubernur Parsi di Yaman masuk Islam. Dan dia balik ke Yaman, dia berdakwah. Dia berdakwah, Bazan ni ialah seorang sahabat lah. Dia berjumpa dengan Nabi radhiyallahu anhu. Dia dan keluarga dia, isteri dia masuk Islam, berdakwah. Bila Nabi wafat, berlakunya peristiwa riddah, murtad. Masyarakat Arab, kabilah Arab murtad. Termasuk di Yaman ada juga Tulah Al-Amsi, murtad. Bazan mempertahankan Islam dengan keluarga dia. Sehingga dia mati, dia anak-anak dan isteri dia berjaya membunuh pemimpin murtad, Al-Amsi. Oleh kerana itu, mengapa Yaman ni kuat sangat hubungan dengan Iran sampai hari ini? Atau ada sejarah dia. Tapi orang Arab pun tak baca sejarah. Mau pasal Syiah. Ini ada sejarah lama antara Yaman dengan Parsi. Kemudian mereka lebih mudah masuk Islam dalam sejarahnya bila Islam menguasai Parsi dan Rom. Dua-dua tu mudah berlaku. Parsi lebih cepat. Bila selesai memerang, dan Nabi SAW menjanjikan bahawa Rom dan Parsi ini akan tumbang, Islam akan menang. Akan tiba masanya Islam akan menang, dijanji oleh Nabi SAW. Bukan sahaja disebut dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat lakhtalafannahum fil ard. Allah Ta'ala berjanji kepada mereka yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka akan jadi pemimpin di atas dunia, di atas muka bumi. Kuminanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Allah Ta'ala jadikan Islam yang redha berkuasa memerintah. Berkuasa memerintah dan bertukar bila Islam memerintah adil dan berlaku keamanan. Disebut dalam Al-Quran. Dan Nabi juga berjanji pada sahabat-sahabat dia, Islam akan menang. Antaranya janji Nabi kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia guru Nabi masa Nabi berhijrah. Nabi nak berhijrah Mekah ke Madinah, bersembunyi di Gua Sur. Dalam perjalanan itu, Suraqah memburu Nabi. Bila pemimpin Quraisy musyrikin menawarkan siapa yang boleh bunuh Muhammad, tangkap Muhammad, akan beri hadiah ratus-ratus ekor unta. Bila dengar hadiah besar,
Suraqah pun mengintip. Jalan mana Nabi ni sembunyi. Akhirnya dia dapat maklumat daripada seorang Badui. Nabi dan Abu Bakar dengan seorang pemandu dia, Abdullah bin Khuraitib. Seorang musyrik, pemandu jalan. Masa tu Nabi menggunakan tenaga orang bukan Islam untuk berhijrah, yang tahu jalan rahsia pergi ke Madinah. Baru dia beritahu dia nampak ada 3 orang. Suraqah bin Malik pun menyediakan kuda dan senjata, tak ajak kawan, kan tak mau bagi hadiah. Kalau ajak kawan kan dapat hadiah, kena bagi pula. Dia nak dia seorang hadiah tu lah. Tamak aja. Dia kejar Nabi dalam perjalanan ke Mekah. Akhirnya berjumpa. Bila siapa dekat dengan Nabi, berlaku mukjizat. Di mana kuda dia dipegang oleh bumi. Jatuh dia daripada kuda. Kemudian dia naik balik kuda, kejar balik, jatuh balik. Kejar sampai yang ketiga, Nabi kata, janji jangan kejar lagi. Dia tak mau kejar dah. Dia mengaku kalah. Lalu Nabi janjikan kepada dia, wahai Suraqah bin Malik, aku akan hadiahkan kepadamu gelang kebesaran kerajaan Persia. Belum sampai ke Madinah, belum ada negara lagi, Nabi sudah yakin Islam akan menang, Parsi dan Rom akan jatuh. Nabi janji nak beri pada Suraqah gelang kebesaran kerajaan Parsi. Gelang macam pingak lah bintang dia, gelang kebesaran kerajaan Parsi. Aku akan beri hadiah pada kamu. Suraqah pun lari balik, sembunyikan rahsia. Berlaku Parsi jatuh zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas, penglima tentera Islam yang menjatuhkan Parsi, ambil gelang tu hantar ke Madinah. Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik dan suruh pada Suraqah bin Malik. Ini satu janji yang benar. Yang kedua ialah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i ini ialah seorang padri daripada kabilah At-Ta'i, Bani Tai', di mana ayah dia Hatim At-Ta'i, seorang yang terkenal, pemurah, suka tolong orang, suka bantu, muliakan tetamu. Tersebut dalam kisah buku-buku Arab. Dia terjemah dalam bahasa Melayu, dia dibaca di sekolah-sekolah zaman British dulu. Jadi orang putih dia ambil juga buku Arab ni. Cerita bagaimana seorang Arab yang pemurah didatangi oleh tetamu, lalu dia sembelih kuda untuk nyamukan tetamu dia. Lalu sudah makan, dia tanya, tujuan apa datang? Kata tetamu nak beli kuda. Kata kuda kamu elok sangat. Dia kata sembelih dah. Sembelih dah. Ini pemurah dia sampai begitu sekali. Sembelih untuk kuda yang dia sayang. Jadi bila Nabi tawan keluarga dia dalam perang Bani Tai', Sayyidina Ali jadi pemimpinnya, ditawan keluarga dia, dia bawa ke Madinah. Bila anak Adi bin Hatim At-Ta'i mengetahui dia ni anak Hatim At-Ta'i, lalu Nabi kata, ayahmu seorang yang mulia di zaman jahiliyah, berperangan dengan perangai Islam, pada mudah mati dah. Lalu Nabi menghormati kemuliaan perangai ini, bebaskan dia, dan dia cari abang dia Adi bin Hatim, seorang padri, dia penganut Kristian, padri yang melarikan diri ke Rom. Lalu adik dia memaki hamun dia, kan melarikan diri tinggal sehingga dia ditawan. Lalu dia pujuk abang dia supaya datang menghadap Nabi, datang menghadap Rasulullah. Dia seorang yang baik, dia muliakan ayah kita. Adi bin Hatim pun datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah. Nabi tengok dia pakai kalung salib. Nabi baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka nanti padri-padri mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, kami tak sembah padri, sembah Allah macam kamu juga. Nabi kata, tetapi kamu pakai hukum padri. Padri yang meminda hukum Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini makna melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Nabi jemput Adi pergi ke rumah dia. Sampai tengah jalan, seorang perempuan tua datang jumpa Nabi. Nabi layan perempuan tua ni.
Lalu Adi bin Hasim berfikir, ini bukan raja ni. Ini seorang Rasul. Ini bukan raja. Saya fikir, Rasul macam ni layan orang ni. Dan sampai di rumah Nabi, Nabi campur bantal. Suruh dia duduk atas bantal. Orang Arab duduk atas bantal. Melayu tak duduk atas bantal, jadi bisul. Campur bantal, duduk atas bantal. Nabi pun kata, wahai Adi, antara soalannya, aku tahu mengapa kamu tak masuk Islam. Kamu takut Islam ni lemah. Islam ni miskin. Islam ni tak ada harta. Wahai Adi, kamu kenal tak Hirah? Kenal. Tapi tak pernah pergi Hirah ni. Hirah ialah pusat kerajaan Parsi. Saya kenal Hirah ni. Orang cerita ada bandar besar. Pusat kerajaan Parsi, Empire Parsi. Saya percaya, dia tak pernah tengok. Orang Adi akan tiba masanya Hirah akan ditawan oleh Islam. Bila Islam memerintah, harta akan melimpah ruah. Banyak harta sehingga akan tiba masanya tak cukup orang nak terima bantuan. Kerana harta negara berlebihan. Akan tiba masanya. Wahai Adi, percayalah akan tiba masanya. Islam memerintah akan berlaku keamanan. Sehingga perempuan-perempuan Hirah akan datang ke Mekah tanpa orang lelaki menemaninya kerana keamanan berlaku. Akan tiba masanya. Akhirnya Adi masuk Islam. Dia masuk Islam dan istiqamah dengan Islam. Bila Nabi wafat berlaku murtad, dia tetap dengan Islam juga. Dan dia pujuk kabilah-kabilah lain supaya mempertahankan akidah. Adi mengatakan, apa yang Nabi sebut itu berlaku. Hirah ditawan oleh Islam. Sama saya dia nombor, dia sempat melihat. Cuma harta yang menimpah ruah tu aku tak sempat tengok. Aku percaya akan tiba masanya harta itu akan datang. Macam Nabi janji akan berlaku. Nabi adalah benar. Ini satu janji. Yang kedua masa perang Ahzab. Bila Nabi buat gotong royong dengan sahabat-sahabat dia. Gotong royong dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba dia batu besar. Sahabat tak mampu nak pecahkan batu itu. Lalu Nabi pun pergilah. Nabi ambil besi untuk pukul batu. Nabi pukul batu itu, tikam, keluar api. Keluar api. Nabi kata, aku nampak istana-istana Parsi dan Rom. Kemudian Nabi pukul saya lagi, aku nampak mahligai-mahligai Parsi dan Rom. Menandakan Islam akan menang. Parsi dan Rom akan dikalahkan oleh Islam. Akan tiba masanya. Akan tiba masanya. Ini janji yang menarik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pada akhirnya Islam telah berjaya menguasai Parsi dan Rom. Bermula dalam zaman Abu Bakar. Walaupun Parsi dan Rom mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Berlakunya perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang menggugurkan 3 orang syuhada. Iaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Yang terkenal kisahnya. Di mana 2,000 tentera Islam menghadapi puluhan ribu tentera Rom. Habis 3 panglima ni gugur syahid. Berlaku di Mu'tah, di Jordan. Akhirnya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an mengambil alih memimpin tentera, dan Khalid mengatur strategi yang menarik yang tak dipahami oleh orang Arab masa itu. Strategi yang Khalid atur ialah dengan cara membuat pasukan-pasukan yang banyak menyerang bertali arus, bergilir-gilir. Pasukan yang pertama menyerang, undur, yang kedua menyerang, undur. Yang undur ni pula berlari dengan kuda di belakang, naik debu, menjulang ke langit. Musuh tak nampak. Lalu Rom mengatakan ini bantuan datang bahaya ni. Orang ni berani. Akhirnya Rom berundur. Lalu mereka balik ke Madinah walaupun dimaki oleh orang-orang Madinah kerana pulang balik kalah. Nabi kata tak, mereka bukan pulang balik, mereka pergi kembali untuk berperang akan mencapai kemenangan. Ada pun Parsi yang menentang dia ialah Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani, seorang panglima Bani Syaiban yang terkenal
Ada orang kata Musanna bin Harithah ni setara dengan Khalid bin Walid. Seorang pengelima yang hebat, yang pernah berjumpa dengan Nabi masa di Mekah. Nabi belum hijrah lagi. Ketika Nabi bertemu dengan pemimpin kabilah Arab, ajak pemimpin ni masuk Islam, serahkan negeri mereka untuk berhijrah, bagi menegakkan negara. Semua tak sanggup. Bani Amir mengatakan, kalau menang siapa jadi ketua? Siapa jadi ketua kalau Islam menang? Belum menang dah nak jadi ketua dah. Nak jadi pemimpin. Nabi kata, Allah yang menentukan siapa jadi pemimpin. Kalau menjatuh kami tak mau ikut. Bani Syaiban, dia tanya Nabi, apa dia Islam? Kalau Nabi menerangkan Islam itu adil. Islam itu baik. Nabi baca ayat, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Baca ayat tu. Lalu Musanna, dia ketua kabilah, dia mengatakan, ini ucapan dari langit, bukan ucapan manusia. Islam adalah baik, saya mengaku, tapi kami tak mampu nak hadapi Parsi kuasa besar dunia. Tak mampu. Nabi kata, percayalah akan tiba masa menang. Tapi kami tak mampu nak hadapi Parsi. Nabi kata, tak apa, kamu orang yang baik. Bila kamu dengar kami menang, kamu datang jumpa kami. Dan Musanna dan pengikut dia masuk Islam dan menentang Parsi. Zaman murtad, dia turun dengan Islam melawan Parsi. Zaman Abu Bakar terus lantik dia jadi penglima dengan Khalid bin Walid menawan Parsi. Akhirnya zaman Abu Bakar, setelah Parsi dan Rom, dua-dua kuasa besar ini menolong mereka yang murtad untuk jatuhkan Islam. Gagal, tak berjaya. Malah orang munafik tak berjaya juga nak jatuhkan Islam. Tak berjaya. Setelah tamat peristiwa murtad, Abu Bakar melakukan operasi menyerang Parsi dan menyerang Rom. Dua-dua wilayah ini. Jadi kejatuhan Parsi dan Rom berlaku zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, bukan zaman Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala menjanjikan dalam ayat yang disebut tadi, bahawa semua bawah kuasa Allah Ta'ala. Akan tiba masanya. Apa yang menarik, kedua kuasa-kuasa besar ini jatuh dan tumbang di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin bukan kerana kekuatan bala tentera. Yang pertama, kerana kekuatan akhirah, kekuatan iman. Kekuatan iman. Yang kedua, membuat persediaan mengikut perintah Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan untuk menentang musuh. Allah Ta'ala suruh orang Islam menyediakan kekuatan sekadar kemampuan, bukan mesti sama dengan musuh. Walau musuh berlipat kali ganda lebih besar, tetapi kalau kita sedia kekuatan mengikut kemampuan kita, akidah kita kuat, percaya pada Allah kuat, akhlak kita baik, iman kita baik, perangai kita baik, datang pertolongan Allah. Walaupun jumlah musuh lebih ramai daripada kita, alat-alat dia lebih banyak daripada kita, persediaan senjata dia lebih daripada kita. Sayyidina Umar berpesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas bila Al-Musanna gugur syahid dalam perang dengan Parsi. Al-Musanna yang bijak tadi gugur syahid. Lalu Sayyidina Umar atau Sa'ad bin Abi Waqqas jadi penglima. Sayyidina Umar bersiap pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ay Sa'ad, usika wa man ma'aka minal ajnab taqwallah fa inna ma nusirna bi maksiatil adu. Wa ay Sa'ad, aku pesan padamu. Sa'ad ni sahabat 10. Sahabat besar Sayyidina Umar pesan juga. Walaupun dia sudah alim, sudah tahu, dia beringat. Wahai Sa'ad, aku pesan pada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya kemenangan kita disebab maksiat dilakukan oleh musuh. Sekiranya kamu buat maksiat macam musuh juga, Allah tidak menolong kamu. Jumlah mereka lebih ramai daripada kamu. Senjata mereka lebih banyak daripada kamu. Persediaan mereka lebih lengkap daripada kamu. Tak ada pertolongan Allah, kamu akan dikalahkan. Wahai Sa'ad, ingatlah Bani Israel. Bani Israel adalah umat yang ada Nabi, ada Rasul. Mereka mengatakan mereka umat yang baik, tapi mereka mengerjakan maksiat. Mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala, merempak ke seluruh dunia. Jangan buat maksiat. Ini penting. Pekerja-pekerja Islam ni
Menjadi taat pada Allah. Tinggikan ketakwaan dia, kemudian buat persiapan mengikut kemampuan yang diperintah Allah Ta'ala. Kemampuan kita bukan sama dengan musuh, tetapi keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Kalau kita mampu bagi sejuta lah. Mampu bagi RM10, RM10. Ni kita mampu bagi 10 juta, bagi sejuta. Kita orang miskin tengok, oh banyak, dia bagi ni sejuta. Banyak, tapi sebenarnya dia menipu. Kemampuan dia lebih pada itu lagi. Di mana orang Islam mesti mengikut kemampuan dia dengan ikhlas. Dia mampu banyak mana? Tunaikan kemampuan dia dengan ikhlas. Allah Ta'ala tahu. Kalau orang Islam buat persediaan mengikut kemampuan dia dengan ikhlas, kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, akan datang pertolongan Allah Ta'ala, memberi kemenangan kepada Islam. Ini akan berlaku. Kemenangan kepada Islam. Walaupun jumlah tentera musuh berlipat kali ganda. Apa yang menarik, kekalahan musuh-musuh kuasa besar ni, sama ada Parsi dan Rom, sama saja. Kerana Islam itu adil. Islam bila menang, adil. Bila berperang, adil. Adapun mereka bila berperang, zalim, melampau. Ini berlaku. Allah Ta'ala perintah kepada orang Islam. Wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah pada jalan Allah. Akan mereka yang memerangi kamu, jangan kamu melampaui batas. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang yang melampaui batas. Nabi panggil sahabat-sahabat, pengelima-pengelima, bila kamu berperang, jangan melampau. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh padri-padri di rumah-rumah ibadat. Jangan bunuh. Jangan bunuh pekerja-pekerja ladang, petani-petani. Jangan bunuh orang awam. Jangan bunuh, tak dibenarkan. Jangan cincangkan musuh yang sudah mati. Layan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Ini pesanan Nabi. Tawanan perang mesti dilayan dengan baik. Diberi makanan yang cukup, dijaga kesihatan dia. Inilah yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Gaza, Hamas. Di mana Hamas berperang 7 sasaran tentera saja. Tawanan-tawanan Yahudi dilayan dengan baik. Diberi kerawatan kesihatan, dijaga kebersihan dia. Ada beberapa orang yang dibebaskan, balik ke Israel, cerita pada media dia. Media siap berita ni. Menyebabkan ahli-ahli polisi Israel sangat marah. Dan tersabar di negara barat, di Amerika, di Eropah. Orang Islam layan baik. Berbeza dengan Israel. Israel bunuh kanak-kanak, bunuh orang tua, serang hospital, serang sekolah, serang rumah ibadat. Kubur pun serang. Menyebabkan masyarakat barat bangkit menentang anti-Israel. Ini berlaku. Ini kerana orang Islam menunjukkan sifat yang mulia. Bila menang pula, tak balas dendam. Tak balas dendam bila menang. Tak balas dendam. Tak ada musuh. Tawanan dilayan dengan baik. Tak balas dendam. Kemudian bila memerintah pula membenarkan musuh datang ke negeri Islam. Yang nak berniaga dibenarkan. Sebab itu dalam hubungan antarabangsa mengikut hukum Islam, mendahulukan perdamaian. Dahulu ini hubungan antarabangsa Islam. Dia ada undang-undang antarabangsa barat atau Islam. Islam kita hubungan antarabangsa ni dahulukan perdamaian. Kita boleh berniaga dengan orang bukan Islam di negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan negara kita. Dibenarkan mengikut hukum syarak. Kalau pada negara tu musuh berperang dengan kita, tak ada hubungan diplomatik, mengikut adat dunia, tak boleh lah. Islam boleh membenarkan. Orang bukan Islam, rakyat di negara yang berperang dengan kita, tak ada hubungan diplomatik, datang berniaga ke negeri Islam. Dia beri keamanan, al-mu'amman, al-musta'minun dia panggil. Al-mu'ahad. Ada perjanjian, datang ke negeri kita, ada visa. Beri kebenaran. Ini rahsia bila dia masuk ke negeri Islam, dia tengok orang Islam baik, orang Islam adil, orang Islam tak menipu. Orang Islam tak rasuah. Berlaku keamanan. Bukan macam sekarang lah. Sekarang lain cerita masa itu. Bila dia lihat, dia balik cerita kepada
rakyat negeri dia. Ini menyebabkan Parsi dan Rom takut. Kalau Islam ni menang berkuasa, ini bahaya. Boleh mempengaruhi rakyat. Ini yang berlaku. Dia takut. Parsi dan Rom takut. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah, bila Parsi hampir-hampir nak jatuh, Raja Parsi hantar utusan ke negeri China. Ke negeri China atau utusan. Beritahu ke negeri China, kamu kena bantu Parsi ini untuk lawan orang Islam. Kalau kamu tak bantu, kami jatuh, Islam akan masuk negeri kamu. Raja China tanya orang Islam, apa dia buat bila dia menang? Bila dia takluk, dia buat apa? Dia ceritalah. Dia merentah, dia bagi tanah. Zaman tu zaman feodal. Zaman feodal ni, tanah milik tuan tanah orang kaya saja. Petani-petani jadi pekerja. Bila Islam memerintah, tanah-tanah yang peninggalan musuh-musuh ni dibahagi pada orang Islam dan bukan Islam. Orang Islam hasil dia keluar zakat. Orang bukan Islam hasil dia keluar kharaj. Kharaj ni cukai tanah. Kharaj. Orang Islam kena zakat fitrah. Orang bukan Islam jizyah. Cukai keselamatan. Itu berlaku. Dan cukai orang bukan Islam boleh dihapuskan. Kerana cukai ini bukan ibadat. Adapun zakat, ibadat tak boleh hapus. Ini beza. Orang Islam pula macam tu. Kerana zakat ni ibadat. Ini menyebabkan orang bukan Islam menarik pada Islam ni. Itu sebabnya mereka terima Islam. Kemudian hukum hudud, hukum qisas boleh dilaksanakan. Berlaku keamanan. Keamanan berlaku. Bukan banyak orang kudung, banyak kena kerak tangan, banyak kena. Dia fikir bila laksana hukum hudud ni, ribu-ribu orang kena potong tangan, orang beribu curi, nak suruh potong tangan. Itu satu pendekatan yang salah. Apa yang berlaku ialah nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Berlaku keamanan. Dia masuk negeri Islam, dia tengok Islam ni aman. Dengan sebab itulah pedagang-pedagang bukan Islam datang ke negeri Islam begitu ramai jumlahnya, sehingga Islam menguasai laut Mediterranean, menguasai lautan Hindi, menguasai Asia Tengah. Asia Tengah dilalui oleh Islam, menyebabkan penduduk dia masuk Islam. Jalan perniagaan ni orang Islam kuasa. Maka berlakulah pengembaraan Marco Polo, Vasco da Gama dan lain-lain lagi untuk mereka jalan pintas untuk melawan orang Islam dalam ekonomi. Dia lawan orang Islam dalam ekonomi, betul lawan dalam politik, lawan dalam ketenteraan. Jatuh ke dalam Islam. Itu cerita lain. Asalnya Islam menguasai semua. Kerana sifat adil dia. Baik Islam ni. Bahkan dinyatakan oleh Rubai bin Amir. Rubai bin Amir ialah utusan khas Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan Rustam, pengerima tentera Parsi. Rustam menawarkan pada orang Islam, kamu tak payah seranglah negeri kami. Kami tahu kamu ni miskin, padang pasir, tak ada hasil, tak ada pendapatan. Kami boleh hantar, nak buat gandum berapa banyak setahun, kami boleh hantar bantu. Kita ramai saja. Rubai Ahmad kata, Allahu ta'atana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami ke sini untuk mengajak manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama makhluk kepada mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Daripada ajaran-ajaran agama, fahaman yang zalim, pada Islam yang adil. Daripada dunia yang sempit, wawasan yang luas pada dunia sehingga akhirat. Ini ajaran kami. Kami ajak ini saja. Sama ada kamu terima Islam, kamu jadi saudara kami. Ataupun kamu tunduk di bawah kerajaan Islam. Jadi saudara kami, saudara kemanusiaan. Tunduk bawah kerajaan Islam, bersama dengan kami, tunduk. Bayar, orang Islam bayar zakat, membayar kharaj. Tunduk. Tak ada masalah. Aman. Kalau kamu tak mahu yang kedua ni, maka perang. Allah yang menentukan sama ada kami menang ataupun kami kalah. Khalid bin Walid kata, kami datang ke negeri kamu bersama orang-orang yang cinta akan mati. Macam kamu cinta akan hidup.
Jaga kami ni orang nak mati ni. Mari ni nak mati syahid. Kamu nak hidup. Itu beza. Orang Islam ni. Jangan. Sebab tu Putin, Presiden Rusia, dia komen bila Amerika tolong Israel dalam perang dengan lain-lain, kamu pergi perang orang yang nak mati. Mungkin lawan orang Islam yang nak mati. Pergilah lawan. Putin pun tahu. Kita orang Islam pun tak tahu. Salah ini. Itu. Jadi orang Islam ni begitu. Raja Rom selepas tentera Islam dapat mengalahkan dia, tentera dia yang besar. Sampai 10 kali ganda, tentera dia 70 kali ganda. Boleh kalah lawan tentera Islam. Kemudian dia berundur ke Constantinople. Pusat kerajaan Rom Byzantin yang terakhir. Dia hantar spy dia pergi tengok negeri-negeri Islam yang ditakluk oleh orang Islam. Supaya dia balik cerita betul apa yang berlaku. Orang Islam ni, kalau dia merentah, dia adil. Kalau anak raja dia mencuri, dia potong tangan. Anak raja mencuri, potong tangan. Adil terhadap semua. Ini. Kerana ini bukan cakap saja Quran. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist walau ala anfusikum. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan. Syuhada ala nas, menjadi saksi pada seluruh manusia. Allah Ta'ala suruh. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kamu sendiri. Terhadap keluarga kamu, anak kamu, waris kamu, mesti berlaku adil. Walaupun manusia ala Allah ta'dilu. Wala yamanakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Jangan dengan sebab kamu benci pada suatu kaum, bermusuh kamu tak adil. Tak boleh. Walaupun terhadap musuh kena adil. Dalam peperangan pun kena adil. Ini diajar oleh Islam. Dan Islam beramal sungguh-sungguh. Sebab tu dalam undang-undang perang Islam, bila tentera Islam ceroboh negeri bukan Islam, menyebabkan ada kematian, kerosakan, melampaui batas, dibayar ganti rugi. Baik, tak ada mahkamah antarabangsa pun. Wajib. Bila Nabi tugaskan Khalid bin Walid menyerang Bani Juzaimah, masa Fathu Makkah, tiba-tiba Khalid pergi bunuh tawanan perang. Rosakkan harta-harta dia. Lalu Abdullah bin Umar balik lapor ke Rasulullah. Khalid buat salah ni. Bunuh tawanan, rosakkan harta. Lalu Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa yang Khalid buat ni? Salah. Mangkah pada Khalid Walid. Mu timbul balik cerita zaman jahiliah dulu mu kelahi dengan orang Bani Juzaimah, nak balas dendam. Kelahi antara Khalid dengan bin Auf. Nabi suruh terkenal. Lalu Nabi utus Sayyidina Ali pergi ke kampung Bani Juzaimah, bayar diat kepada keluarga mangsa dan ganti barang-barang yang dirosakkan, termasuk bekas minum anjing. Anjing ni mazhab Syafi'i, Najis Mughalladh dah. Tak ke mazhab dah. Beri ganti, bekas minum anjing mengganti. Ini adanya Islam. Jadi Raja Rom, bila spy dia beritahu ke dia, tuan-tuan orang Islam ni adil sungguh, baik. Baik. Orang dia pula kuat beribadat. Fursanun fin nahar, ruhbanun fil lail. Mereka adalah pahlawan-pahlawan gagah berani di siang hari dan ahli-ahli ibadat yang kuat di waktu malam. Waktu malam kuat ibadat. Siang hari mereka pahlawan gagah berani. Ini orang Islam. Itu. Kita malam pun tidur, siang pun tidur. Macam mana nak lawan? Ini dia. Lalu Raja Rom kata, kalau macam tu tak ada harapan kita balik. Memang tak ada harapan kita balik lah. Tak ada harapan. Sampai hari ini, Palestin, Syria, termasuk Mesir. Mesir, wilayah Rom itu. Sampai sekarang. Asal dia bukan orang Arab, orang Kipti. Bahasa dia sendiri. Buang bahasa dia jadi bahasa Arab. Mengaku dia Arab pula. Termasuk utara Afrika, termasuk Sudan, orang Afrika cakap Arab.
ikut Islam, cakap Arab, bahasa dia tinggal bahasa asal. Sebab begitu mereka masuk Islam. Ini pengaruh adil daripada Islam. Bukan sezaman Nabi, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila anak Gubernur Mesir Ammar bin As berlomba kuda dengan orang Khibti, tiba-tiba orang Khibti menang, pemuda Khibti menang dalam lomba kuda. Kerana dia, kalau dia nak marah, dia tamparnya pemuda Khibti itu. Kamu tak tahu aku ni anak Gubernur, anak Ibnul Akramin. Banyak sekarang lah kalau main golf, dia kena buat kalah lah. Lawan hak besar-besar tu. Itu. Cara dia guna macam tu. Kena buat kalah. Kalau lawan hak besar-besar, hak sultan ke, lawan menteri ke, main golf kena buat kalah. Yang menang. Kalau menang, malu dia marah. Tak dapat projek. Itu dia. Kemudian, orang Khibti ni geram. Bila anak dia kena pukul, datang ke Madinah. Jumpa Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Anak saya dipukul oleh anak Gubernur Ammar bin As. Ammar bin As. Kerana dia menang lomba kuda. Lalu Ammar bin As, Sayyidina Umar tulis surat pada Ammar bin As. Dia Mesir. Dia datang ke Madinah, bawa anak dia sekali. Jauh Mesir ni, bukan ada kapal terbang macam sekarang. Jauh. Bulan perjalanan. Dia bawa datang anak dia ke Mesir, menghadap ke Madinah, menghadap Sayyidina Umar. Lalu Syekh Mutin mengadu apa yang berlaku pada dia. Lalu Sayyidina Umar kata kepada orang seperti ini, pemuda seperti ini, Idrib ibn al-Akramin, pukul anak orang bangsawan ini, kata Sayyidina Umar. Hukum Islamnya kena qisas. Pukul anak orang bangsawan ini. Sejak bila wahai Ammar kamu jadikan manusia seorang hamba abdi? Sejak bila? Ditengking oleh Sayyidina Umar. Ammar bin As, bukan calon-calon sahabat, ditegur oleh Sayyidina Umar. Ini keadilan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Tinggal segelintir saja orang bukan Islam di Mesir. Orang Mesir. Gereja Kristian tinggal sikit saja. Menandakan mereka tak dipaksa masuk Islam. Tapi mereka tengok Islam ni adil. Termasuklah di Iraq, Sayyidina Ali karamallahu wajhah kehilangan perisai. Kehilangan perisai. Masa nak perang Siffin dengan Muawiyah, perisai dia jatuh. Tiba-tiba dia tengok perisai dibawa oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi buat perisai. Lalu dia kata, ini perisai saya. Perisai saya. Yahudi kata, tak, ini perisai saya. Sayyidina Ali tak guna kuasa sebagai ketua negara, rampas dengan Yahudi. Bawa ke mahkamah. Bercara di hadapan Qadhi, dia hakim, Shuraih Al-Kandi. Seorang hakim tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia jadi hakim. Cara dengan Sayyidina Ali. Shuraih suruh duduk sama. Sayyidina Ali yang dituduh duduk depan dia, Yahudi depan dia. Lalu Shuraih berkata, dia tanya, siapa punya perisai ni? Yahudi kata, saya punya. Sayyidina Ali kata, saya punya. Lalu Shuraih kata, Al-Bayyinah ya Amirul Mukminin. Mana dia saksi Amirul Mukminin? Mana saksi? Shuraih kata, saksi saya, anak saya, Hasan dengan Husin. Anak tu dia jadi saksi. Kalau anak lah masuk belah ayah dia lah, bias lah. Tak boleh. Tak boleh, Shuraih kata. Shuraih kata, Sayyidina Ali kata, tidakkah anak aku ni Nabi kata Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, pemimpin para syuhada, dalam pemimpin pemuda dalam syurga. Tuhan jamin pemimpin pemuda dalam syurga. Shuraih kata itu akhirat, mukmin yang atas dunia. Atas dunia. Lalu akhirnya suruh pada Yahudi. Luar mahkamah, Yahudi datang suruh pada Sayyidina Ali. Ini sebenarnya kepunyaan Amirul Mukminin. Saya buat ni, saya nak tengok bagaimana keadilan Islam. Dan Yahudi ni mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Ini sejarah Islam. Banyak kalau kita nak baca sejarah ni, menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Ini kerana konsep keadilan. Keamanan wujud bila Islam memerintah.
perpaduan umat. Islam menyatukan ummah ijabah dan ummah dakwah. Ummah ijabah ialah umat yang sudah masuk Islam. Disatukan orang masuk Islam dan diajak sama orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Di sana ada orang bukan Islam yang bencikan kezaliman, bencikan kejahatan. Dia tak masuk Islam. Dia tengok Islam ni baik, dia ikut Islam. Dia sanggup duduk di bawah penguasaan Islam. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Jadi Islam menyatukan orang Islam dan orang bukan Islam. Dengan sebab itu dalam Sahifah Madinah, Nabi buat perjanjian dengan Muhajirin, dengan Ansar yang telah Islam, kabilah yang masuk Islam, dan dengan kabilah-kabilah Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi dan Kristian, termasuk orang musyrikin yang tak masuk Islam. Dia ajak sama bergabung dengan orang Islam. Ini dalam sejarah. Lepas tu ada Yahudi yang tak tahan perasaan dia khianat, itu cerita lain. Tapi banyak yang tak khianat. Duduk berkerajaan Islam. Mereka dilayan dengan baik, dengan adil. Khusus zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai Rom dan Parsi. Zaman Osman dan Ali menguasai Rom dan Parsi. Walaupun orang Islam berperang kerana masalah Sunni dan Syiah, tapi menghadapi musuh yang sama, mereka bersatu. Ini orang Islam. Bersatu. Tegakkan Islam yang adil. Yang berbalah berkelahi ini bincang. Yang berperang damaikan. Usahakan. Dan mesti usaha tunjukkan Islam pada orang bukan Islam. Khususnya bila zaman Sayyidina Umar, harta melimpah ruah. Banyak bila orang bukan Islam keluar cukai tanah, kharaj, usyur, cukai ekspor dan import. Perniagaan orang bukan Islam. Jizyah, cukai keselamatan. Orang Islam zakat fitrah. Zakat keselamatan. Zakat diri. Zakat pertanian, zakat hayawan, macam-macam zakat orang Islam buat keluar zakat. Melimpah ruah. Sehingga bila Abu Hurairah ditugas oleh Sayyidina Umar pergi ke Iraq, pergi kumpulkan, ambil harta-harta di Iraq ni buat balik ke Madinah. Sayyidina Umar tanya Abu Hurairah ni, kerja rajin. Siapa tu tak balik rumah tu, jumpa dengan Khalifah Umar. Tanya berapa banyak awak buat balik, buat pulang. Awak kumpul. Abu Hurairah kata, saya buat pulang 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, sampai habis nafas. Masa itu dah ada 1 juta lagi. Orang Islam tak kenal. Bilion, triliun ni tak ada. Macam tahu cara orang putih sepatah dua pergi England. Berapa? $1. $1 10 kali sebut. Kena $100 kan habis nafas. Sebut 1 kali. Ini. Mereka sebut. Saya nak kata kamu pulang. Mau tidur dulu. Mari datang pergi esok. Saya nak mau tanya, jawab dia sama. 100,000 dinar, 100,000 dinar. Lalu saya ada nombor kata, banyak sangat kita nak buat macam mana? Nak pakai timbang ke sukat? Saya ada nombor pun tak tahu. Lalu seorang sahabat yang berpengalaman dengan pentadbiran Parsi dan Rom, kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia ni, dia buat buku kira-kira. Ada buku keuangan dia. Jumlah mengikut tambah angka buku keuangan dia. Ikut harta tu. Kemudian dia buat sistem pemberian, sistem gaji. Ada sistem. Saya ada nombor pun, suruh Tadwinud Dawawin, dia panggil. Tadwinud Dawawin ialah menyediakan buku kira-kira. Dan ada Baitul Mal, Tadwinud Dawawin. Kemudian zaman Nabi dan Abu Bakar, Taswiyatul Atha. Kesesamaan pemberian imbuhan gaji dan pencen. Di mana gaji hakim dengan imbuhan pada jaga sama. Sama banyak. Dengan kerani sama. Harta tak banyak masa tu. Jadi Tok Hakim, kerani dia, pembantu dia sama je gaji. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar gunakan taqsimul ata. Bahagikan pemberian mengikut kelas, mengikut taraf. Orang yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah, dia beri mahal pada orang lain. Orang ahli Badar, dia beri mahal pada orang lain. Orang masuk Islam lepas pembukaan Mekah, dia beri kurang pada orang lain. Lalu puak-puak yang masuk Islam kemudian ni protes depan Sayyidina Umar. Protes juga. Tunjuk perasaan lah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tidakkah kamu dulu kamu perang dengan Nabi? Lawan Nabi. Hak ni berjuang dengan Nabi. Yang masuk Islam awal ni. Kamu perang dengan Nabi, baru masuk Islam kemudian ni. Itu aku bezakan. Senyap mereka tak terjawab. Kemudian isteri Nabi dibahagikan pencen. Dia panggil atak. Tiba-tiba beri pada Aisyah lebih pada orang lain. Beri pada Aisyah. Lalu isteri yang lain bermesyuarat berjumpa dengan Hafsah anak Sayyidina Umar. Macam mana ni ayahmu ni? Bagi tak adil beri Aisyah banyak pada orang lain. Suruh Hafsah pergi mengadu ke ayah dia. Sayyidina Umar. Hafsah berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu macam Abu Bakar, aku beri sama. Abu Bakar ni jasa pada Islam sangat besar. Bukan macam aku. Bukan macam ayahmu. Kerana jasa dia besar, aku beri lebih pada dia. Lalu Aisyah mengundurkan diri. Sama dengan pendapatan orang lain. Ada pencen. Termasuklah orang bukan Islam. Yang minta sedekah orang tua, yang Yahudi minta sedekah. Sayyidina Umar tengok, oh kesian, masa kamu muda kami ambil cukai. Bila kamu tua kami biarkan. Sayyidina Umar suruh beri penuntukan pada dia. Rakyat pun ada pencen. Sebab begitu. Zaman harta melimpah buah. Yang paling hebatnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dibagi 8 asnaf zakat tu, masih banyak lagi zakat yang ada. Habis. Fakir miskin habis. Orang musafir bagi ke orang ni. Bagi habis. Masih ada lagi zakat. Lalu Sayyidina Umar, Khalifah Umar Aziz beristihad. Supaya beri kepada pemuda-pemuda yang tak kahwin. Kerana tak ada harta. Diberi zakat. Ditambah bagian zakat. Jadi 9. Ini termasuk ijtihad. Umar bin Aziz juga ada ulama mujtahid. Bukan mazhab Syafi'i. Dalam Islam ni bukan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki je. Mazhab Umar bin Aziz, mazhab Hasan Basri, mazhab Ibn Sirin, mazhab sahabat, mazhab tabi'in. Dalam mazhab ada mazhab Syafi'i, dalam tadi Imam Nawawi, pandangan dia lain. Dalam mazhab Hanafi ada mazhab dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali ada Ibn Taimiyah. Mazhab dalam mazhab ada. Ini khilaf mazhab. Kerana masalah-masalah yang berbeza yang disebutkan tadi. Maka timbullah ijtihad yang berbeza. Kita kena faham. Jadi orang yang mengaji agama ni kena tafaqquh fid din. Tafaqquh ni memahami ajaran Islam, mengaji dengan faham. Jangan mengaji dengan tak faham. Mengaji hukum dan mengaji masyarakat. Mengaji sejarah. Kena mengaji. Kalau mengaji hukum saja, duduk main satu mazhab, balak. Berlawan mazhab ni betul, mazhab ni salah. Ini dia. Ini kena tafaqquh fid din. Ini berlaku. Jadi sebab itu Islam ni berjaya kerana dapat menangani masalah kemanusiaan dengan berjaya. Kerana setiap zaman masih berlaku islah dan tajrid. Yang jadi masalahnya kejatuhan orang Islam. Kejatuhan berlaku bila orang Islam jahil agama dia sendiri. Kerana raja-raja yang zalim. Ulama-ulama banyak yang mengaku kerajaan. Yang tak mengaku, dia jarang saja. Yang tak mengaku inilah ada mazhab-mazhab dia. Yang mengaku, tak ada mazhab dia. Menyebabkan hukum Islam jadi celaru, akhirnya orang tak berani nak belajar agama. Menyebabkan berlaku kejahilan dalam masyarakat. Lepas tu, perpecahan kalangan orang Islam. Berlaku pecah mazhab. Bukan saja mazhab politik, Sunni, Syiah dan Khawarij. Termasuk mazhab akidah, Salafi dan Khalafi. Termasuk mazhab fiqh, mazhab syariat. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Termasuklah mazhab tasawuf, tarikat berlawan. Sama mazhab ini.
Ini berlaku zaman kejahilan. Kemudian berlaku pula perkauman. Bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Afghan, bahasa ni berlaku. Menyebabkan orang Islam berpecah. Berkelahi dalam masalah-masalah khilafiyah. Bukan sahaja di negara Arab termasuk negeri kita pun. Ada kaum tua, ada kaum muda. Balah pasal beduk. Genar raya tu. Ada puak kata genar raya beduk ni tak ada zaman Nabi. Pakai beduk bid'ah. Ada puak kata tak kena pakai beduk nak tahu waktu sembahyang. Bang orang tak dengar pukul beduk. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata tak boleh pakai. Yang kata tak boleh pakai ni pergi curi beduk pada tengah malam. Kelahi pasal beduk, negeri orang putih takluk. Negeri Siam takluk. Sebab pasal masalah-masalah khilafiyah. Ini berlaku. Masalah kaum. Berlaku pula antara kaum Turki, kaum Arab dan sebagainya. Mereka berjaya melagakan berlakunya perang proksi. Perang proksi antara sama-sama Islam. Di mana Lawrence of Arabia membantu mazhab Wahabi. McMahon bantu Syarif Hussein. Yang ini mazhab Wahabi, yang ini mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Bantu. Kemudian Safawi pula, kerajaan Safawi, mazhab Imamiyah, Syiah. Di Yaman mazhab Zaidiyah, Syiah juga. Turki mazhab Hanafi, Ahli Sunnah, Maturidiyah. Perang Osmaniyah dengan Iran, perang Osmaniyah dengan Yaman kerana khilaf mazhab. Ini berlaku. Orang Turki semangat Turki Arab, semangat Arab. Jatuh kerajaan Islam. Walaupun Sultan Abdul Hamid, Sultan Osmaniyah yang mutaakhir, cuba nak selamatkan keadaan. Dia buat projek Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Nak menyatukan orang Islam. Dan projek kereta api daripada Turki, lalu ke Mekah, Madinah, lalu ke Iran, lalu ke India. Nak buat jalan kereta api. Jadi kita orang Asia Tenggara ni ke Mekah sampai ke India aja. Naik kereta api di situ sampai ke Mekah. Tengah jalan tu berjumpa dengan orang Islam. Di mana Sultan Abdul Hamid buat projek. Kumpul dengan orang-orang Islam. Tiba-tiba puak-puak Arab yang tak asal Arab ni letupkan dia kereta api ni. Kerana semangat kebangsaan. Gagalkan projek Turki. Letup. Siapa yang pergi Madinah akan lihat di Ambariyah tu ada lagi stesen kereta api. Gerobok-gerobok lama masih ada. Dia bina dekat Madinah saja. Tak sapa ke India. Gagal nak menyatukan orang Islam. Akhirnya jatuh kerajaan Osmaniyah. Tumbang kerana khilaf mazhab, khilaf perkauman. Walaupun demikian Allah Ta'ala tak padamkan cahaya Islam. Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama mujaddid. Di antara ulama mujaddid ialah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kemudian Afghani ni daripada Afghanistan. Muhammad Abduh daripada Mesir di Azhar, Syekh Azhar. Azhar. Muhammad Abduh ni murid pada Jamaluddin Afghani. Kemudian Afghani berdakwah nak menyatu orang Islam di Afghanistan. Dia dihalau ke Iran. Dia tinggal anak murid di Afghanistan. Dia halau di Iran, tinggal anak murid di Iran. Kemudian dibuang ke India, tinggal anak murid di India. Dibuang ke Mesir. Buang ke Mesir. Tinggal anak murid di Mesir. Ada murid dia Muhammad Abduh. Syekh Abduh murid dia. Kerja sama dua-dua ulama ni. Untuk satukan orang seluruh dunia. Di Mesir ni ada Universiti Azhar. Orang Islam seluruh pelosok dunia. Belajar di situ. Daripada sinilah timbulnya cabang-cabang negeri masing-masing. Buat parti Islam. Di Indonesia ada parti Islam. Tanah Melayu ada parti Islam. India ada parti Islam. Gerakan Islam ada seluruh dunia. Walaupun kerajaan Islam jatuh, tetapi parti-parti Islam ada. Berjuang. Termasuk Lapah di Malaysia. Jemaah Islami. Di Turki. Ada parti Islam, kumpulan Islam. Berjuang masing-masing. Kemudian dalam masalah kebangsaan mereka cuba bersatukan. Bila timbul isu masalah Palestin, orang Yahudi dibawa masuk ke Palestin untuk tubuh negara Israel. Maka Aminul Husaini, mufti Palestin, menganjurkan muktamar Palestin tahun 1931. Panggil ulama-ulama dari Asia Tenggara sehingga Eropah.
Afrika dan Arab. Buat muktamar di Maqdis dan malam Isra' dan Mi'raj tahun 31. Buat muktamar. Ulama-ulama semua mazhab hadir di situ. Khususnya mazhab-mazhab besar dalam Islam. Mazhab-mazhab yang ada kitab muktabar. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, Imamiyah, Zaidiyah dan mazhab Ibadhi. Ibadhi ni pengikut dia ramai di Oman dan Utara Afrika. Ini mazhab-mazhab yang ada kitab. Yang ada marajih, ada rodokan dia. Ada perbahasan ilmu mazhab-mazhab ni. Lalu Azhar menubuhkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Tahun 61 Azhar buat Majma' Al-Buhus Islamiyah. Panggil ulama-ulama ni dan mengeluarkan ensiklopedia fiqh. 8 mazhab. Dia ambil masalah-masalah. Mazhab ni hujah ni. Ini masalah faruq khilaf. Bukan masalah akidah. Memang ada pecahan-pecahan firqah dalam semua mazhab yang menyeleweng akidah itu ada. Bukan saja dalam Syiah, termasuk dalam sunnah pun ada. Dalam sunnah di tanah Melayu ni ada Ayaping. Ayaping tu ada sunnah dah tu. Tak ada ambil kira tu. Banyak. Di Iran pun ada juga jenis Ayaping ni. Jadi ini dijadikan benda-benda untuk dia tonjolkan benda-benda ni. Kita jadi balas balik. Lalu Mahmud Syalsud, Syekh Azhar, Hasan Al-Banna dan lain-lain menubuhkan Majma' Taqrib Bainal Madhahib Al-Islamiyah. Buat Majma' Taqrib. Untuk nak satukan ulama-ulama ni. Dan semua ulama-ulama gerakan ini bertemu antara satu sama lain. Hasan Al-Banna, Syekh Qutb Khumaini, Nawab Safawi. Berjumpa. Ada uswah di Paris. Masa Khumaini buang di Paris. Uswah ikhwan dengan ada bincang untuk balik semula kuasa Islam. Balik semula. Di mana dunia barat menyangka bahawa kuasa Islam ni dimemangi kalau berlaku di negeri Sunni di Turki ataupun di Mesir ataupun di Indonesia. Dia duduk tekan negeri-negeri ni, dia tak duga berlaku di Iran. Tiba-tiba menang daripada Islam di Iran. Lalu Khumaini menganjurkan wahdah ummah, penyatuan ummah. Ajak semua mazhab. Akhirnya Arab bergabung sama dia serang Iran. Lalu Iraq. Dibantu oleh Perancis, Britain, Amerika. Ni. Bantu tolong. Ni tak boleh dia bahaya Syiah. Bahaya Syiah. Padahal dia nak menyatukan umat Islam semua. Bahaya Syiah. Syekh-syekh yang tokoh kerajaan ni pula bagi fatwa pula. Habis budak-budak mundur jadi pening. Lalu Khumaini menghidupkan Majma' Taqrib, menghidupkan balik Majma' Taqrib ni. Dia buat Majma' Taqrib. Lantik beberapa orang pemimpin daripada negeri Islam. Seluruh dunia Islam. Dan saya dipilih daripada Malaysia, daripada Asia Tenggara. Lantik jadi Majma' Taqrib. Dalam Majma' Taqrib ni. Ini. Dan dia buat persidangan tiap-tiap tahun. Tapi berlaku perang Teluk yang pertama, perang Teluk yang kedua, perang saudara di Syria, perang saudara di Yaman, perang saudara di Libya, perang saudara di Sudan. Semua perang saudara ni ialah untuk mengepung Palestin. Supaya bantuan-bantuan senjata ke Palestin tak masuk. Masing-masing sibuk dengan masalah negeri masing-masing. Kerana apa? Kerana mazhab. Orang putih pula bagi fatwa. Suruh kita bergaduh fatwa mazhab. Ini sangat susah. Sangat sulit nak selesaikan masalah. Bila saya dijemput hadir satu muktamar takrib beberapa tahun yang lalu. Kawan-kawan Arab bantah saja. Jangan pergi. Orang Arab yang semangat tinggi lah. Jangan pergi ke Majma' Taqrib ni. Dan rakan-rakan Sunni daripada Iran melalui pemimpin dia Abdul Rahman Bayram, saya sebut nama. Orang Kurdis, mazhab Syafi'i. Mai jumpa saya minta tolong, Ustaz pergi. Datang ke muktamar ni untuk satukan orang Islam. Dia kata apa insya-Allah. Arab pula duduk pisah, jangan saya pergi. Nak macam mana? Akhirnya saya sembahyang istikharah. Ini saya tak cerita ni, cerita sini. Takut nak cerita.
Satu nak cerita Ismail Istiqarah ni. Ismail Istiqarah. Pergi ke tak pergi? Lepas Ismail Istiqarah, saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Azli, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jassin. Cerita Quran ni, berapa orang kawan kami lecturer ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai Nabi ni kalau kita bohong, dia tepat dalam neraka. Dia bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Ismail Istiqarah. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah Adi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malulah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Popok muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Saya kata, takkah Nabi nak makan ikan darat? Saya fikir begitu. Lepas tu ada orang beritahu, Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian, dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, ikut jalan tu, saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap, saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Nak terjemah bahasa Melayu ni. Bahasa gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Dia berundur, sedih. Lepas tu saya kejut daripada tidur. Memang terpingat-pingat lah. Dan saya buat keputusan pergi ke Muktamar. Takrib pergi. Kemudian tak berapa lama, masa saya keluar hospital, datanglah rombongan daripada Hamas. Diketuai oleh Khalil Hayah. Khalil Hayah ni orang nombor 3 selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Kerana saya tak tahulah siapa dia lantik ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia berjabat saya di Usila. Saya pun berani cerita ke dia, saya mimpi. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu dia kata, boleh Ustaz, saya nak takbir mimpi. Saya sila takbirkan. Kalau awak pandai takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ini ialah orang kita balik pada ta'asuk perkauman. Asabiyah. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmaniyah. Dia nak dia. Dia pula tak buat settle. Suruh dia menyaksikan. Bila berlaku di Gaza, dia tak tolong pun. Mengecewakan orang Gaza. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan.
Tetapi rakyat tidak. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit, kerajaan mengecewakan. Ini berlaku. Dan saya cek balik. Bila Ahmad Ar-Raisuni, Ketua Bersama Ulama Sedunia, dia letak jabatan. Dan saya pun letak jabatan daripada Persatuan Ulama Sedunia. Saya letak jabatan. Bila kawan-kawan Arab tak setuju dengan pendirian ini, saya letak jabatan. Saya tulis surat terus mengatakan saya dilantik jadi naib Persatuan Ulama ni bukan kerana saya minta, orang lantik saja. Saya tak hadir muktamar pun. Lantik tentukan nama saya jadi naib. Saya letak jabatan. Tapi orang pujuk jangan letak jabatan. Saya balik, habis tempoh penggal dia, saya tak masuk lagi. Duduk di luar. Ahmad Ar-Raisuni pun letak jabatan. Ar-Raisuni ialah tokoh ulama dari Morocco. Dia tulis dalam Facebook dia. Dia sangat sedih. Apa yang berlaku pada hari ini, orang Syiah lebih ramai daripada orang Sunni. Tolong Palestin. Ini sangat memalukan. Kemudian saya baca dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir dalam surah Muhammad. Akhir surah Muhammad firman Allah Ta'ala, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Dia kamu orang Arab ni bakhil untuk menyumbang pada Islam. Untuk berjuang Islam. Tuhan tukar kaum yang lain daripada kamu. Bukan orang Arab lagi. Dan surah Jum'ah. Surah Jum'ah firman Allah Ta'ala, "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Dzalika yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Allah Ta'ala lantik kaum yang lain daripada orang Arab. Yang tak sempatnya mereka pada awal Islam. Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu kurnia Allah yang diberi pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala punya kurnia dan yang maha besar kekuasaan dan kedudukannya. Bila turun ayat ini, sahabat tanya Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Kamu yang akan hati ini siapa? Ya Rasulullah. Nabi senyap. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Nabi senyap. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Kebetulan dekat dia ada Salmanul Farisi. Salman radhiyallahu anhu yang asal Parsi. Parsi ni Iran. Nabi tepuk bahu Salman. "Innahum min qaumi hadha. Law kana ad-dinu bis-suraya lanalahu rijalun min al-furs." Mereka ialah kaum daripada ni. Daripada dia ni. Salmanul Farisi. Kalau sekiranya agama terletak pada bintang suraya, dia dicapai oleh beberapa orang pemimpin dari Parsi. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis yang sahih. Ada Arab kata dia tak Arab ni tak selalu. Kalau tak kena ke dia. Ini. Hadis riwayat Bukhari. Memang Tuhan lahirkan ulama-ulama ramai daripada wilayah Parsi. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah. Ini daripada wilayah Parsi. Ulama-ulama ni. Ulama-ulama dia banyak wilayah Parsi. Kemudian tokoh-tokoh ulama. Sekarang ni mereka maju dalam aspek sains dan teknologi. Bila dia berjaya revolusi, dia panggil habis saintis-saintis dia. Daripada Amerika dan Eropah. Pulang. Dia bangun teknologi dia. Dan tinggi kemajuan teknologi dia. Dia buat kerjasama dengan Rusia, Korea Utara, China Komunis, Venezuela. Maka almarhum Arbakan, pemimpin Turki, menasihatkan mereka kalau mau nak lawan mereka, lawan Barat,
Jangan berkawan dengan dia. Yang kedua dia, kamu cari pahlawan dia. Macam Parsi dengan Rom lah. Dua kuasa besar ni, hak mana kurang, hak mana lebih. Kita ambil yang kurang. Rusia agak kurang sikit. Cina Komunis kurang pada mereka dengan Yahudi. Ambil yang kurang ni buat kerjasama. Dan memang dia buat kerjasama dan dia maju teknologi dia. Dia maju dan ternyata lepas satu-satu Israel terpaksa menggunakan Mossad untuk bunuh saintis-saintis dia. Termasuk saintis yang pergi haji ditangkap. Saintis yang pergi haji ditangkap. Ditangkap, disuruh pada mereka. Ini kerja apa macam ni? Ini Arab punya kerja lah ni. Saintis-saintis yang mari di sini, ada juga yang ditangkap. Dan ditangkap di Malaysia. Tapi ada pihak daripada era Mitok, saya tolonglah. Jumpa Perdana Menteri, tak perlu program menteri ada ni, hak dulu. Hak dulu lagi, dulu lama. Minta tolong dan dibebaskan. Saintis ni. Dan mereka mencapai teknologi yang tinggi dan bantu Palestin. Bantu senjata-senjata yang canggih. Bukan sahaja Lebanon, Yaman, dan mereka huru-harakan negeri-negeri yang jadi saluran untuk bantuan ini. Huru-harakan Syria, huru-harakan Yaman, huru-harakan Sudan, huru-harakan Libya, huru-harakan Mesir. Huru-harakan negeri-negeri ini. Supaya nak sekat bantuan ke Palestin. Ini sebenarnya. Dan ada anak-anak muda kita semangat pergi perang sama. Pergi perang sama. Pasal apa? Perang mazhab lain. Tak tahu kalau ini permainan peraturan politik yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita kena usahalah. Memanglah mazhab ni ada yang salah. Salah dia masih dalam kelompok Islam. Ada yang salah boleh keluar daripada Islam. Firqah dipanggil. Yang salah keluar daripada Islam ni, kita kena ajar, kena didik dia orang Islam. Kerana dia jahil, dia tak tahu. Jahil. Selamatkan orang Islam daripada firqah, daripada mazhab-mazhab yang lemah. Itu cara kita, bukan berperang. Tapi penjaga suruh berperang. Ini. Dan kita yakin dan percaya bahawa banyak orang membuat ramalan akan tiba masanya Islam akan kembali semula. Kita yakin. Kerana Allah Ta'ala jadikan dunia ni berpusing. Lepas satu kuasa akan naik. Dan hari ini kita lihat kuasa Islam akan muncul. Muncul. Di mana bumi tempat kita berpijak, di situlah kita berjuang untuk menegakkan Islam. Kita duduk di sini, berjuang di sini. Orang duduk ke mana, berjuang negeri masing-masing. Tiba masanya Islam itu naik. Saya rasa itulah beberapa perkara yang saya simpulkan dalam surah Ar-Rum yang kita tafsirkan. Agak lebih daripada apa yang disebut dalam buku, kerana Quran ini petunjuk dalam semua perkara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita telah mendengar satu kupasan sangat mendalam dan sangat besar kepada kita pada hari ini. Dan Robi Tuan Guru kita berbesar hati untuk membuka soalan kepada seluruh para hadirin pada petang ini. Mohon yang di belakang kita jangan balik lagi, sesahabat di belakang, kerana kita masih lagi ada slot bersama dengan Robi Tuan Guru kita.
untuk pengetahuan kita, Amerika dan Eropah ni termasuk dalam grup Zionisme. Kristian yang menganut fahaman Zionis. Bergabung dengan Yahudi yang punya agenda untuk menaluk dunia. Menunggu kedatangan kelahiran Al-Masihud Dajjal untuk menguasai dunia. Amerika, Eropah dan Kristian yang sepertinya. Dia bergabung dengan Zionis. Zionis Yahudi pun ada Yahudi Ortodok yang ekstrim, Ortodok yang tak ekstrim, macam-macam. Ada Yahudi yang mengharamkan penubuhan negara Israel. Kerana penubuhan negara Israel ni gali kubur sendiri. Akan menamakkan bahasa Yahudi. Ada kalangan yang terus berjuang untuk tubuh balik kerajaan Sulaiman alaihi salam yang menguasai dunia. Ini bergabunglah dengan Kristian di Amerika dan Anglikan. Beberapa mazhab lagi yang percaya bahawa gabungan ini akan mengalahkan orang Islam. Adapun China dengan Rusia, Rusia ni mazhab ortodoks. Kristian ortodoks. Daripada Komunis balik pada ortodoks. Ortodoks ni ada agak sederhana daripada Kristian yang lain. Yang percaya tentang nuzul Isa alaihi salam. Yang percaya. Dan apa yang menarik, Rusia ni tak ada Islamofobia di Rusia. Perkembangan dakwah tak dihalang dan orang Islam bertambah di Rusia. Negeri-negeri Islam yang bebas daripada Rusia pun boleh berdakwah walaupun dalam bab-bab politik ada sedikit kesusahan. Tapi tidak seteruk yang berlaku di barat. Islamofobia tak ada. Adapun China ni, China ada dua. China Taiwan dengan China Tanah Besar. China Taiwan ni peruang mereka. Termasuk dengan dia Singapura. Yang sama dengan Amerika. Gabung. Dia sokong Israel. Adapun China Tanah Besar ni, dia bawa pada budaya China, pahaman komunis dia yang agak berubah di zaman masa akhir ni. Dan China ni budaya dia tidak menjajah. Dia nak kuasai perniagaan. Dia lain. Kalau Barat dengan Eropah ni, kena takluk negeri orang. China nak menguasai perniagaan. Itu dia perangai dia. Agak lebih ringan daripada mereka dan Eropah. Dengan sebab itu, dua-dua ni dia belaga. Blok Timur dan Blok Barat. Yang lebih membahayakan kita ialah mendukung Zionis. Dengan sebab itu, almarhum Arbakan mencadangkan kita orang Islam ni, kita kena baik dengan musuh Amerika. Untuk lawan musuh yang lebih besar. Itu taktik yang perlu kita ambil. Bahkan Profesor Imran Hussein dan beberapa komen dia percaya bahawa bila Nabi SAW turun, orang Kristian masuk Islam. Tak mustahil yang masuk Islam itu ialah Kristian Ortodok. Rusia dan lain-lain. Ini akan berlaku. Memanglah ada ayat Quran yang menyatakan orang Kristian akan masuk Islam. Dan Nabi SAW turun di akhir zaman. Mazhab salaf tentang Sayyidina Ali. Salaf ni mazhab yang berkait dengan pembahagian masa. Salaf ialah mereka yang berada di generasi 1 hingga 3 Hijrah. Abad 3 hingga Hijrah. Khairul qurun qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Sebab abad aku dan mereka yang berikut. Berikut. Ada tiga abad. Ini zaman salaf. Lepas pada itu zaman khalaf. Mereka khilaf dalam masalah menafsirkan sunnah. Masalah ayat mutasyabihat. Ulama-ulama salaf berpegang dengan zahir ayat Quran. Ulama-ulama khalaf ni berpegang dengan penafsiran yang boleh dibuat dalam bahasa Arab mengandungi berbagai makna. Itu khilaf antara salaf dengan khalaf. Adapun Sayyidina Ali ni disebut dengan radhiyallahu anhu. Allah Taala redha pada dia kerana dia sahabat. Disebut dengan karramallahu wajhah kerana dia tak pernah sembah berhala.
tak pernah minum arak. Dia jadi anak akak Nabi. Sebab tu dia sebut karamallah wajah. Dia muliakan dia. Dan tak jadi salah. Memanglah dia tak minum arak. Dia tak sembah berhala. Dia jadi anak akak Nabi sejak daripada kecil. Dia yang awal masuk Islam. Begitu juga orang Syiah dia bang wa anna aliyan waliyullah. Kalau dengar bang dia teruk lain. Dia tambah bang aliyan waliyullah. Memang dalam bang Nabi ajar tu tak ada waliyullah. Tapi adakah Sayyidina Ali tu wali? Memang dia wali lah. Memang dia layak jadi wali. Cuma sebut dalam bang tu bid'ah lah. Tak dapat jadi haram. Tak dapat jadi kafir sebab dia mana waliullah tu. Tak dapat. Itu masalah-masalah khilaf masalah cabang saja. Kerana bang ni patutnya kita kena ikut nas yang sahabat terima daripada Nabi. Tapi dia tambah anak walian waliullah. Tapi tak jadi batal semayang dengan sebab dia sebut Ali waliullah. Kerana memang Sayyidina Ali tu waliullah. Hayya ala khairil amal, dia tambah bang gitu. Marilah kepada sebaik-baik amal. Bukan makna dia bukan salah. Tapi tak ada dalam bahang Nabi aja. Tak ada. Tak ada. Itu sajalah. Tak timbul. Kemudian semayang ni banyak selawat. Kemudian banyaklah benda-benda khilaf tu kalau nak. Benda-benda tambahan tu berlaku. Benda tambahan ada benda yang merosakkan agama, ada benda yang tak merosak agama tapi tak kena tambahan dia. Macam pakai kasut besar lah, pakai piah besar. Bukan jadi haram pakai piah besar. Ya boleh. Hadirin sekalian, pada penganjur kita soalan telah pun kita tamatkan dan boleh mengucapkan jutaan terima kasih banyak kepada Murabi Tuan Guru Presiden yang kita kasih atas perkongsian ilmu yang telah beliau berikan kepada kita pada petang ini. Dan Tuan Guru perlu bergegas balik dahulu kerana malam nanti akan hadir semula ke sini untuk ceramah perdana pada malam ini. Dan tuan-tuan sekalian, marilah bersama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah Allah memberikan kesihatan, keafiatan kepada Tuan Guru Presiden. Dan mohon kita bagi laluan kepada Tuan Guru untuk orang kata pulang, dan doakan supaya dipermudahkan segala urusan dan perjalanan Tuan Guru Presiden kita insya-Allah, dan teruslah membawa segala pesanan ilmu yang telah pun diberikan oleh Tuan Guru Presiden kepada kita sepanjang program kita pada tahun ini insya-Allah. Dan para hadirin sebelum itu saya menjemput pihak Rusia untuk menyampaikan sedikit cenderahati